Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Kecil Ceria Garis. So hari ni aku ada biji Honda RS 150 V2. Apa masalah motor ni? Okay, jom aku terus terangkan pada korang. Dia punya throttle keras Dia punya throttle kabel keras. Korang tengok tak? Throttle, lepas tu korang nampak tak kat tu? Keras, memang keras. So kat sini, apa yang aku boleh beritahu pada korang, masalah motor ni adalah dia punya throttle body problem. Tak pasti sama ada rosak ataupun tidak throttle body ni. Tapi punca throttle body ni jadi tersekat macam ni adalah berpunca daripada air filter yang korang tak servis dengan throttle body yang korang tak servis. Mungkin korang servis tapi korang lambat servis. So aku akan tunjukkan pada korang apa yang membuktikan throttle body ni rosak. Kejap lagi aku akan beritahu korang. So sebelum tu, yang mana belum follow aku punya YouTube channel, minta tolong korang follow, like, share and subscribe. Yang paling penting jangan lupa tekan butang loceng supaya korang tak terlepas aku punya update video. So first sekali, biasa kalau aku nak check, aku akan buka air filter Air filter dia mesti kotornya ni. Dah lama tak servis ataupun tak tukar, so dia akan menyebabkan throttle body rosak. Dalam masa yang sama, sensor-sensor ni pun boleh rosak sekali. Tadi aku ada buat video berkenaan dengan cek enjin nyala. So aku dah dapat detect lah TPS ni problem. So sekarang ni aku nak detect dia punya throttle body pula. So nampak tu hitam. Nampak dia punya kotor juga tu. Tapi kotor tak adalah kotor sangat kan. Lepas tu nanti aku akan buka throttle body tu. Okay, korang tunggu sekejap lagi video. Stay tune. So kat sini korang boleh tengok aku buka throttle body ni. So nanti aku akan tunjuk pada korang bahawa sini throttle body ni dah problem. Kita buka kabel dia. Buka kabel dia ni, longgarkan sikit pakai L. Ini antara aku punya tool yang untuk memudahkan senang aku nak buka throttle body dengan aku punya cordless ni, badang dia ni. Siapa yang complete, senang lah nak buka. Dia sempit ni mat, tapi kita buat dia padahal. Okay, so kita keluarkan. Memang dia punya throttle body sangat kotor dan sangat teruk. Ni nanti kita try cuci. Kalau boleh pakai, kita pakai balik Kalau tak boleh pakai, memang kena tukar lah throttle body ni. Tengok ni hitam kan. Saya lihat wah, hitam gila ni. Nampak macam ni kita nak tahu throttle body ni problem ataupun tidak. Kalau korang pusing butterfly ni, dia akan tertutup balik. Tapi ni tengok dia tersangkut di situ. Nak kena tolak. Ini pun keras. Keras gila ni. Oh gila babi ni. Astagfirullahaladzim. Maaf aku termencarut pula. Oh gila lah. Ini aku rasa dia punya sub dah makan lah ni. So try service lah. Kalau boleh pakai balik, kita pakai. Kalau tak boleh pakai, kita kena bagi tahu owner lah. Kena tukar. So apa punca dia? Punca dia tak servis throttle body ataupun lambat servis throttle body. Lepas tu dengan air filter tak tukar ataupun lambat tukar. Terus sambil tu kita check sekali dia punya kabel. Kabel ni dah tukar ni dulu dengan aku, kalau tak silap. Kabel dia okey. Kabel A dia tak okey lah. Kabel A dia dah reput ni. Nampak tu? Tajam. Kabel A dia kena tukar. Cara nak check kabel kena pusing sikit lah. Korang kena pusing sikit. Baru korang boleh nampak kabel terlepas ataupun tidak. Kalau kau just tengok-tengok je, memang
tak boleh nampak. Okay. Badan korang yang mana tak service throttle body tu, service layer untuk mengelakkan daripada korang punya throttle body ni rosak. Okay. Itu je video aku untuk kali ni. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang share dengan kawan-kawan korang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.